Okay, bismillah, kita mulakan pagi kita dengan amal kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asir Aziz Mukhtar Nizam. So pagi ni kita akan recap market index. Kita mula dengan S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Sebab kita tengok crypto, Bitcoin, Ethereum dan lain sekali kita tengok futures, crude oil, gold dan FCBO lah sekali. So kita start dengan S&P dulu. Kita buka S&P. Tengok malam tadi hari Khamis apa cerita. Okay, ni tadi semalam kita tengok dia masih uptrend. Opening pukul 7 dia down gap dan dia break dan terus dia sideways lah. Okay, pagi sampai petang kat sini dia masih dalam fasa sideways dan malam dia malam dia terjun. Sedap ni kalau ada setup kat sini kan. Kita hold berapa ratus tick kan. So, kita tengok 3 minit. Kita padam yang ni dulu. Padam yang trailing semalam. Okay, kita tengok kat sini dia jatuh. Okay, dia volume tak ada pergerakan. Kat sini pun petang pun sampai pukul 8, pukul 9 pun masih slow-slow naik tapi masih tak jelas sangat. Volume pun tak ada kalau kita tengok tadi. Okay, kat sini 1 minit kita buka. Kat sini nampak pun macam tak ada sangat. Dia masih sideways kat sini. Masa kat sini dia ada try nak uptrend tapi volume pun tak datang. Kat sini tak ada. So dia masuk balik, masih sideways. Okay, kat sini dia naik. Opening US dia terjun tapi tak ada setup. Mungkin kalau kita tengok lower time frame mungkin ada dan kat sini dia terus terjun lah. So kalau kita tengok terjunan ni memang kita terliur lah kan, kenapa kita tak ambil kan. Tapi kalau kita tak ada setup kita, jangan paksa, jangan force trading. Mungkin kali ni sekali dua dia terjun, mungkin lepas ni dia tak jadi kan. So follow system. Kalau tak ada kita punya setup, tak payah trade lah. Walaupun dia jatuh banyak mana pun, kita cari setup yang lain. So ini bukan setup kita, bukan rezeki kita. Kita tunggu pada hari yang lain untuk kita full attention. Okay, contoh kat sini pun tak cantik kan sebab dia masih uptrend kat sini. Dia masih try, lepas tu dia terus pusing kat sini dan dia terus laju kat sini. 10.5 terus pump dia kat sini. Pump dan dia terus jatuh. Kita tengok 3 minit pun masih dia terus pusing, terus laju kan. So bukan setup kita. Tapi kalau tengok lower time frame ada, boleh je. Tapi kita standard sampai 1 minit lah kan. Sebab kalau lower than that macam terlalu laju sangat. So kita prefer 1 minit pun dah laju. So kalau tak ada, better tak payah entry. Sebab kat sini pun kalau kita entry, breakout dia terlalu big candle dan mungkin support kita tengok dalam 40-50 tick kan. So jauh. So masuk kat sini pun dia tak ada pullback. Kita nak entry dan dia terus tinggal lah. Kat sini siapa yang FOMO tiba-tiba termasuk kat sini dah ada pusing balik. Lepas tu dah tak tahu macam mana nak exit kat sini kan. So tak ada setup kita, tak perlu nak FOMO kat sini. Mungkin kita tengok tak ada setup, dia dah jatuh banyak. Lepas tu kita ingat dia tak jadi, dia jatuh lagi kat sini.
Kat sini dia FOMO tiba-tiba termasuk kat puncak. Dah menyesal. Dah tak tahu nak exit kat mana kan. Dia rugi. Tiba-tiba naik balik boleh hold ni. Tiba-tiba rugi balik. So jangan confuse. Kalau dah ada sistem, follow. Okay, kita tengok Nasdaq pula. Nasdaq tengok 5 minit. Adakah dia sama membuat terjunan? Okay, ni semalam dia naik. Okay, kat sini dia sideways juga dan dia terjun juga ah. So kita tengok Nasdaq ada tak setup. Tengok 3 minit dulu. 3 minit macam okay, contoh kat sini kan. Kalau ada kita punya setup kat sini sebab macam ada resistance tapi tak ada volume kat sini, so bukan setup yang kita cari. So kalau dia volatile kat sini, uptrend kat sini, volume high kita boleh consider lah. Tapi kat sini tak ada volume, tak volatile, so tak sesuai ataupun tak valid sangat untuk kita letak resistance. Kat sini ada test, kat sini ada breakout, dah cantik, volume high. Kat sini pun flat, tak ada volume sangat. Cuma kat sini lah, kat resistance ni dia tak volatile kan. Tak apa, tak ada volume masuk. So tak cantik dan kalau kita ada sistem kita pun, kita entry kat situ, mungkin kita boleh letak cut loss kat sini dan kita exit terus. Kalau kita tak exit, mengharapkan dia naik, okay. Kalau dia dah turun, tak exit, kita harapkan okay, tak apalah, pull back lah, balik kan dekat entry point kita kan. Tengok, pull back, makan tu, nak tunggu sangat dia naik balik kan. Last, dah hancur lebur. Elok-elok buy on breakout, ada stop loss tapi kita tak keluar, kita exit, dah menyesal, menangis di bucu katil. Nasdaq pun tak ada setup untuk downtrend. Tengok 1 minit, ada tak setup untuk downtrend? Pun tak ada juga. Kalau kita tanda kat sini pun tak nice sebab dia masih ada momentum kenaikan. Sebab sini dia pusing, so dia strong breakout terus dan dia terjun lah. So tercantik untuk kita cari setup sell dekat sini. So tak apa, bukan setup kita, bukan rezeki kita. Jangan frustrate. Mungkin hari esok masih ada untuk kita trade. Okay, lepas tu kita tengok Dow Jones. Dow Jones ada setup sell tak? Sebab kita tengok adik-beradik dia yang lain nampak macam tak bagi setup sell. Terus-terus je. Okay, kita tengok 5 minit dulu. Okay, ni semalam terjun. Lepas tu kat sini dia main-main. Sekejap. Okay, ni dia terjun malam tadi kat sini kan. So, sebelum tu dia pun uptrend lah kat sini. Dia ada uptrend, dia terjun. Nampak macam tak ada setup juga ni. Tengok 3 minit. 3 minit dia uptrend dulu kan. Dia macam strong uptrend juga kat sini. Berbanding S&P dengan Nasdaq tadi, kat sini dia sideways je kan. Lepas tu dia terus pusing. Tapi untuk Dow Jones, dia naik dulu waktu petang tu kan. So, kalau kita tengok kat sini macam ada. Kat sini dan dia breakout, dia naik dulu sebelum dia terjun naik. So kalau kita tengok 1 minit, ada tak yang jelas untuk kita tengok dia punya consolidation. So kat sini macam candle dia kecil-kecil. So boleh lah kat sini kan. So kat sini ada uptrend, cuma kat sini tak ada candle hijau.
Tak apa, just untuk study. Kita tengok ada uptrend, volume pun menaik, volatile kat sini. Oh, volatile kat sini. Sini. So okay, kat sini ada test. Kita test kita punya resistance line, nampak macam strong. Dan lepas tu dia breakout jauh sikit kan dekat resistance line kan. So dia breakout dekat sini. Sini kita contoh kita entry jauh sikit dari breakout, volume ada, candle pun strong berbanding sebelum-sebelum ni. Ni pukul 8. Tapi cut loss mungkin previous support dalam 30 tick. Jauh sikit lah. So kalau tak yakin, tak payah entry, kita cari setup yang mungkin breakout kat sini. Dia strong candle, kita entry. So kat sini kita letak cut loss. Kalau kita 3 minit tadi macam okey juga. Cuma dia tak ada test kat sini tembus dan dia terus jalan kan. Mungkin 1 minit lah okey sikit. Kita study. Okay, kat sini pun ada support yang dekat. Kalau macam terlalu dekat, mungkin ada risiko yang besar untuk kita ambil. Kita boleh letak kat sini. Kalau risk tolerance kita besar, tapi kalau kita nak loss kita kecil, letak kat sini. Tapi senang hit, tapi lebih selamat daripada kat sini susah hit dan jauh. Cuma dia besar kalau kita sekali loss kan. Better kita letak kat sini. Sebab kat sini pun dah jauh dia punya breakout. Okay, lepas tu dia jalan. Kat sini dia jalan. Okay, kat sini ada breakout candle. Kita boleh tarik trailing kita kat sini. Kita jalan lagi. Okay, kat sini ada lagi. Kita boleh naikkan lagi. Sini. Yes. Dan lepas tu dia naik. Okay, sini kita kena hati-hati. Kat sini kena hati-hati. Volume datang 10.5. Tail banyak. Volatile, sedikit volatile. So kita kena hati-hati. Kita kena standby. Okay, kita letak kat sini dulu. Okay, kat sini dia nampak dia terus spike bawah. Nampak macam pucuk sangat kat sini. So kita boleh entry lah. Exit lah kat sini. Nampak. Tapi kalau ada trader yang mungkin mengharapkan dia stabil dulu dan dia terus sambung naik, mungkin boleh lowerkan dia punya trailing dekat sini. Tapi nampak macam resistance strong, upper tail. So nampak ni pun ini pun sebenarnya volume low. So boleh lah untuk trader yang nak hold. Sebab kat sini dia volume low, volume turun tapi low. Tapi tak cantik sebab pattern dia. So pattern dia terlalu macam ni sangat kan. So kalau macam ni kita takut resistance dia susah balik dia nak tembus. So kita exit je lah dekat sini. Circle profit kalau nak hold, mungkin kalau kita entry 2 lot boleh. Satu lot exit, satu lot kita hold lagi kan dekat tail ni kan. So mungkin kat tail ni kita satu lot kita hold, satu lot kita exit. Tapi kita pulang kepada trading style trader masing-masing lah. Kita exit kat sini. Dah selamat. Okay, kita tengok lepas tu dia terus jatuh lah. So kalau kita tadi ada satu lot untuk bertahan dan dia break juga kat sini. So lepas tu tengok dia jatuh. Kalau kita tak exit awal kat sini, mungkin kita bagi balik profit dekat market. So kalau kita tengok kita entry dari sini ke sini dah profit berapa 200 di. So tak apa, kita exit lambat sikit, tak puncak sangat, asalkan kita tahu trend tu dah lemah, trend tu nak pusing, kita exit.
Tak kisah dia exit dekat sini, exit kat sini, exit kat sini. Asalkan dia tahu lah nak exit dekat mana. Jangan tak exit. Mungkin dia harap dia naik balik, dah tiba-tiba jadi sideways pula. Dah kena hold lama-lama. So tak payah. Kalau ada sign, exit terus. Mungkin dia naik, kita anggap bukan rezeki kita. Dan kita kena syukur dengan apa yang kita dapat kat sini lah. So jangan tengok dia nak naik balik ke, kita rugi bila dia tinggal kita. Tapi kita lupa yang ini pun dah cukup besar. Okay, itu untuk Dow Jones. Dan lepas kita tengok apa lagi. Tengok Hang Seng ada setup tak untuk kita study. So Hang Seng macam tak ada. Dekat sini pun 9 pagi dia terus terjun juga. Malam pun dia sambung terjun ikut indeks tadi. Tapi tak sebesar ni lah. So pagi 9.30 dia terjun. So dia sambung terjun. So tak ada setup sell. Tapi kalau kita ada entry, mungkin kat sini ada sign dah pucuk, ada selling climax, kita terus exit. Jangan nak hold, sebab kalau hold kita takut jadi macam ni lah. Terus pusing, dia terus makan semua. Kalau break even tak apa. Lepas tu kita tak harap dia nak profit balik, tengok dia terus kena kita punya cut loss. Ataupun kalau kita tak letak juga cut loss, makan lagi kita punya capital. So tak sihat untuk trader. Okay, kita tengok gold. Tengok Bitcoin dulu lah. Bitcoin, crypto dulu. Okay, ini semalam kita tadi ada double top dan di sideways. Malam tadi dia tak seterjun indeks dan kawan-kawan. Padam dulu. Tapi kat sini macam ada long setup. Kalau dekat crypto dia bagi setup sell. Cuma dekat indeks tadi dia naik sikit dia terus terjun kan. Tapi adakah setup ni cantik? Tak cantik juga sebab kat sini masih dalam uptrend ni. Masih dalam ada momentum uptrend. Dan volume pun tak up kat sini. So kita tak consider dia sebagai resistance line. So tak apa, kita study je sebab resistance, test, breakout. So kalau kita entry kat sini, kita letak exit dekat sini, kita letak cut loss kat sini. So dia pusing, ada sign tak? Kat sini okey sebab breakout dia menaik. So mungkin kita tunggu dulu. Masih valid dan masih sideways sekarang. Dan dia long consolidation kat sini, takut dia lost momentum untuk dia turun balik. So walaupun resistance ni tak cantik, tapi tak apa. Mungkin ada trader yang style dia macam ni, dia dapat sikit-sikit pun dia keluar. Dia syukur. Kita tengok Ethereum. Ethereum ada setup tak? Pun sama juga macam tadi. Kalau tengok 3 minit pun satu minit satu minit. Okay, 1 minit nampak macam ada sedikit gerakan kat sini. Kat sini kalau kita boleh tanda tak ada test. Dia breakout, dia jalan. So tak ada test, tapi mungkin dia ada nak touch kat sini. Dan dia breakout kat sini. Dia jalan. Kat sini ada breakout candle, naikkan trailing. Ni kita tanda resistance. Sini kita tanda kita punya cut loss. Kalau ada setup.
dia breakout, kita naikkan trailing. Sini dia breakout lagi, kita naikkan trailing. Dan lepas tu sideways ada gap, nampak macam kena hati-hati. Boleh tarik dekat support consolidation ni kan. So ada 3, 1, 2, 3. Kita boleh letak dekat long upper tail dan kat sini dia break. Kita exit dekat sini. Exit dekat sini, mungkin entry kat sini dapatlah beberapa. So boleh study masing-masing macam mana kita nak trade, macam mana kita nak exit, macam mana kita nak hold. Mungkin lama-lama kita akan terbiasa lah mata kita. Lepas tu tengok dia terus naik. Lepas kita exit. Lepas tu kita cari setup lain. So tak payah nak mengharap-mengharap. Kita exit. Kalau profit kita syukur, loss, kita study lagi, kita muhasabah. Mungkin ada mistake-mistake yang kita lakukan ataupun dosa-dosa, mungkin kifarah untuk menghapus kita punya dosa dengan kita bersabar. So, pasal tak ada apa lah. Dan last, kita tengok features. Kita start dengan crude oil dulu. Crude oil. Okay. Wow, dia naik Index Bitcoin semua terjun, dia naik malam tadi. Okay. Okay. Lain daripada lain. Okay, kita tengok kat sini macam ada. Tengok 5 minit dulu lah. Tengok 5 minit. Okay, dia naik kat sini Terus, sebelum tu petang pun jalan. Ada setup kat sini. Kita makan. Dia buat lagi setup kat sini. Kita makan. Sedap. 5 minit. Dia turun dulu. Okay, 3 minit. 3 minit macam ada dekat sini. Tapi volume dia low pagi. So tak berapa volatile kat sini. Tapi ada test petang, volume masuk dan breakout kat sini Kita tengok 1 minit. Tanda resistance mana putih. Okay, kat sini. Okay, nampak kalau 1 minit adalah volatile sikit kat sini Masa dia downtrend kat sini. So mungkin ada sedikit sebab mungkin pagi. So tak ada volume. Tapi kita boleh tanda just as resistance dan kat sini dia test. Volume kat sini sedikit agresif. Sebelum dia breakout. Dan dekat sini dia breakout lah. Tapi support ni jauh. Kalau kita entry dekat sini, mungkin kita boleh tarik support kat sini jauh lah 30 tick Ataupun dekat, kalau kat sini nampak macam tak strong. Candle pun nampak macam tak volatile. Kalau kat sini sini paling strong. Ada 1, 2, dia punya top kat sini. So boleh kalau 30 tick besar sangat. Kalau tak berani, tak sesuai dengan kita punya risiko, tak payah entry So ni just untuk study. Kat sini dia downtrend, dia test, dia touch kita punya resistance, dia rebound, so nampak strong kita punya resistance line, valid. So dia breakout over semua tail ke. So kat sini macam ada tail kan. Kita tengok body, dia tak breakout tail kat sini. So kat sini ada tail kan. Tapi dia tak breakout kat sini. Mungkin 3 minit tadi macam mana? 3 minit pun dia tak breakout. Cuma second, third candle baru dia breakout Kalau second, third candle baru breakout, lagi jauh kita punya support. So tak sesuai. Kalau risiko kita kecil, tak payah entry. So walaupun dia turun, tak apalah. Sebab kita tak sanggup untuk ambil risiko ni.
lebih baik kita entry lah. So dia menjadi, dia turun lepas tu dan dia pullback. Kalau kita tengok 1 minit balik tadi, kat mana kita nak exit, kita cari exit. So kalau kita ada entry, mungkin ada support kat sini, kita boleh try kat sini. Okay, kat sini ada breakout candle, long upper tail, kena jaga-jaga. Kita naikkan kita punya trailing kat sini. Kat sini pun ada long upper tail, kena jaga-jaga juga. Dia sideways, okay, kat sini ada breakout candle. Kita naikkan lagi, trailing mungkin kat sini. Lepas tu dia turun dan kat sini ada breakout, kita naikkan lagi. Kat sini atau kat sini nampak lebih strong dan dia breakout dan dia break kat sini. Kita boleh exit. So seperti itu kita letak kita punya trailing. Kita exit kat sini setengah-setengah. Orang lain baru nak open kan, kita dah exit. Okay, kita entry dekat sini dan kita exit dekat sini, dapat 101 tip. Sedap rasa. Tapi kalau tak ada setup betul, jangan maksa kan rezeki kita, sebab kita tak mampu untuk tanggung risiko sini kan, sebanyak 30 tip. So reward 100 tip ni pun bukan untuk kita. Kita cari setup lain. Okay, kat sini kita padam yang tadi. Kita tengok setup uptrend pula kat sini. Adakah dia ada dan sanggup hadap risiko kecil kita. Okay, kat sini kita tengok 3 minit macam besar sangat. Dengan dia masih ada momentum kejatuhan kat sini. So 1 minit macam nice, cuma dia tak ada test. Tapi kat sini low volume, kat sini volume menaik, kat sini volume menaik, oh masa turun. So masa dia melantun pullback time downtrend, tak ada volume, so tak nice untuk kita tanda resistance juga. Dia tak ada test, tapi masa kat sini dia low volume, okay. Dan dia breakout kat sini. So, kalau ada setup, kalau dah study setup macam ni, boleh je entry, tahu stop loss kat mana, tahu nak exit dekat mana. Okay, kita tarik kita punya stop loss kat sebelum tu dalam 30 tip juga. So kalau besar juga tak boleh entry, kalau sesuai dengan risk tolerance kita boleh entry. So, contoh kalau kita entry kat sini, macam mana kita nak trailing dan exit, adakah kena kita punya stop loss. Okay, kat sini dia naik. Okay, kat sini dia naik laju, kena hati-hati. Kalau dia ada strong black candle, kita exit terus. Kat sini dia masih naik, kita stay, kita punya trailing. Okay, kat sini candle kecil-kecil, mungkin kita boleh naikkan trailing kat strong candle ni. Candle kecil-kecil tapi valid sebab volume pun low, masih tak volatile dekat volume kecil-kecil ni, candle kecil-kecil ni. So dia naik lagi. Okay, kat sini volume dah tak ada sangat, volume tak menaik, volume flat je kat sini, tapi price masih naik kat sini. Price masih naik kat sini. So nampak tak nice, so, nampak tanda-tanda, tapi bukan bermakna kita perlu exit terus. Tunggu lagi sign seterusnya. Okay, kat sini dia pull back. Okay, kat sini nampak long upper tail, volume. So mungkin kita boleh naikkan dekat sini. Kita kena jaga-jaga dan lepas tu dia rebound. Okay, kat sini ada strong candle tapi masih dalam consolidation. High volume. Kat sini nampak macam break structure dah pula. Sebab kat sini macam dia melantun. Lepas tu dia break kat sini kan. Dia break, dia nak test. So dia tak jadi, dia turun balik. So kat sini pun nampak macam ada dia nak test 2 kali. Dia break structure bawah, dia
nak test kat atas tak jadi, strong candle, strong volume, dia tak terus naik, dia bagi tail banyak-banyak kat sini. Sini ada 4 tail kat sini kan. So nampak ada sign yang banyak kat sini. Satu kat sini uptrend, markup kat sini tapi volume flat. So kat sini ada break structure, ada long upper tail 2 kali kat sini, dan dia break. Lepas tu 3 dia ada test kat sini, 4 dia ada long upper tail. So nampak tak nice. Dan boom, okay, kita exit kat sini lah. Tapi kalau kita dapat sign awal-awal ni, kita terus exit je. Tapi untuk confirm exit, kita ambil dekat sini. Dan lepas tu kita tengok dia terus terjun dan sideways. So kita boleh tarik profit kita kalau ada dari sini ke sini. Tak apa, exit jauh sikit, exit walaupun kita dah nampak 4 tanda tadi kan, tak apa je. Sama ada exit kat sini, exit kat sini, exit kat sini, tak apa, asalkan profit, asalkan kita tahu kenapa kita keluar, kenapa kita hold. Selama tu masih okey lah. So tak ada masalah. Jangan kita hold lama-lama je sampai pusing balik dekat kita punya entry price kan. So kat sini dia sideways dah tak, kalau kita tak keluar, kita tak tahu nak buat macam mana kan. Dah di sideways, dah habis masa kita. So biar exit dekat atas ni, guna masa lain untuk kerja lain, study lagi, untuk kita fokus trade yang akan datang. So lepas tu kita tengok gold pula. Tengok gold kat mana tadi? Sini. Gold kat sini. Tengok malam tadi adakah dia naik juga. Okay, kat sini dia turun petang. Tak macam crude oil, memang lain daripada lain. Tengok 5 minit dulu. Tengok big picture. Oh, ini semalam. Oh, ni yang kita tanda semalam kot. Dia nak buat setup sell kan. Kita teruskan je. Tapi dia masih sideways. Dia tembus juga kat sini. Tapi sebelum tu ada long upper tail. Close candle breakup ni tak tembus dan dia masuk balik dalam resistance line. Tengok 3 minit. 3 minit pun dia punya close tak tembus lower tail dan dia masuk balik dalam kita punya resistance line. Tengok 1 minit. Okay, kat 1 minit dia tembus, semua tak jadi juga. Kalau terentry dekat sini, mungkin kita anggap dia breakout, boleh exit terus lah. Kalau tak jadi, tak apa. Kita ada entry dekat sini, terentry walaupun ada setup ke. Kalau 1 minit nampak jauh sangat kan. Kalau kat sini dia baru nak buat. Kalau kita tanda kat sini, okay, kat sini macam okay. Sebelum ni nampak macam ada. Okay, kat sini dia downtrend. Kat sini dia downtrend. Ada volume, volatile. Dia ada test. Tak. Dia tak touch lah. Kalau kita letak resistance dekat body. Okay, mungkin touch kat sini 5176. Okay. Dia touch. Dan dia breakout kat sini. Cuma breakout dia terlalu big candle lah. So kalau terlalu strong sangat ni pun kita tak nak. Sebab mungkin dia penat nak teruskan kenaikan. So kita nak dia
tak nak breakout terlalu jauh. Kalau cut loss pun dia jauh sangat, so risiko sangat besar. Kalau kat sini 265 tick kan kat sini, 26 mata, so sangat besar. So better kita tak entry dekat sini, kita cari setup lain. Kalau nak entry sangat pun mengharapkan dia terjun macam index, kena tahu nak keluar kat mana. Mungkin kita letak dekat lower strong candle, dan bila dah hit kita exit. Tapi mungkin selepas tu kita nampak lagi ada chance untuk dia breakdown kan. Adakah kita perlu re-entry? Kalau emosi masih selamba, kalau capital masih besar, tak goyang sangat, entry je lah. Mungkin kita maximizekan kita punya trade 2 kali sehari kan. Kita entry kat sini, loss, entry kat sini, loss, dah stop trade for the day. So tutup laptop. Walaupun index menjadi, gold tidak menjadi lah. Sebab mungkin candle ni terlalu besar, support terlalu jauh, cut loss kita pun jauh. So better kita cari candle yang macam ni, yang macam strong sedikit berbanding candle-candle sebelum. Tapi kalau terlalu besar pun kita tak nak. Just nice yang boleh sama dengan kita punya stop loss lah. So, kalau terlalu besar, kita takut sekali trade makan kita punya profit kan. So kita tak nak benda tu, walaupun dia nampak momentum menurun macam ni kan. So nampak strong, index pun berkata sedemikian, so jangan FOMO. Kalau kita tengok market gold, tengok candle gold je lah. Sebab mungkin risiko dekat index tak sama dengan risiko dekat gold kan. Candle pun tak sama, pergerakan pun tak sama. So kita just fokus satu market. Kalau kita trade FCBO je kita trade. Walaupun candle dia hit cut loss, tapi index kata turun lagi, kita kena keluar. Okay, uptrend kat sini. Ni pagi kan, so pagi dah tak ada volume dan terus dia sideways lepas tu. Okay, tu untuk gold. Dan last sekali kita tengok CPO nampak semalam macam ada nak buat tanda-tanda, cuma tak jadi lagi. Okay, semalam tak ada tanda dia nak buat setup sell kan, so masih tak jadi. Dan hari ini, okay, semalam tanda kat sini ke kita tanda kat sini. So ada resistance, cuma dia masuk balik, so tak nice. Kat sini pun volume pun tak menurun, so tak cantik untuk kita tanda resistance kat sini. Test pun tak ada, tapi kat sini ada tight consolidation, volume low, so cantik. Tapi breakout tak ada strong candle dan tak ada volume, so tak nice. Kita tengok 3 minit. Mungkin kat sini ada, cuma ada resistance yang nearest resistance kat sini. Dia tak cantik juga, dia masih dalam consolidation. Kalau kita tengok overall, dia masih puncak dia masih dekat dalam consolidation phase. Kalau kat sini cantik, kalau kat sini maybe boleh kalau ada trader yang dah study. Tapi kat sini pun dia tak breakout dengan strong, volume dah ada, cuma candle tak strong, kecil-kecil. Tapi menjadi juga kalau ada trader yang trade, dapatlah sikit-sikit. Kat sini 20 tick kan, tapi lepas tu dia masuk balik. Kalau kat sini pun kita tanda resistance, nampak macam okey, dia turun, volume ada, tapi tak ada test, tak ada tight consolidation. Volume dah low, tak ada test, dia terus breakout kat sini. Breakout dia cantik, tapi tak ada kita punya
rules, tak ikut susun kita punya rule, dan dia terus break out. Lepas tu dia gap kejap, dan dia bagi long tail. Lepas tu dia pusing balik. Tengok 1 minit. So lepas tu dia pusing, mungkin dia try nak buat uptrend balik kat sini. Tapi nampak macam mungkin volume tak high lagi kat sini. Masih slow. Kita tengok hari ni macam mana, adakah dia nak buat test dan dia breakout, atau dia masih nak kumpul lagi sebelum dia membuat pergerakan yang banyak. So kita tak nak pergerakan yang kecil-kecil ni lah. Tapi kalau mungkin ada trader dah study, dia tahu dia punya risiko, dia punya reward, berapa kali dia trade untuk win, tak apa je dia nak cash pergerakan kecil-kecil macam ni. So dia tengok ada resistance, ada breakout, dia masuk je, dapatlah dalam 20 tick kan. So dia terus exit pada dalam hari yang sama. So kat sini pagi dia masuk 11, dia keluar petang. So dapat siap kerja dia sehari. Tapi kita nak cash big move lah macam sebelum-sebelum ni lah. So biar tak penat, biar tak banyak kali entry, kita sekali entry, kita wipe-kan kita punya loss semua. Sebab kita takut bila kat sini, kita entry kat sini, kalau stop loss kita kecil, tak apa. Tapi kalau stop loss kita 20 tick juga, so tak padan lah. Sebab mungkin ada setup yang seterusnya, kena kita punya cut loss, dah termakan kita punya profit. So kita cari setup yang wow, breakout yang wow, dia punya reward pun wow. Daripada movement kecil-kecil kita penat, stop loss one to one tak berbaloi, profit hilang, dah sakit otak kan, nak kena trade hari-hari kan. So tak apa, mungkin ada trader yang punya capability macam tu, ada masa, dia ada tenaga, dia ada modal. So tak apa, mungkin dia punya win rate tinggi untuk cash this small movement kan. So ikut kesesuaian pada diri masing-masing lah. Jangan ikut orang, jangan ikut saya. Kalau profit, kalau average win, jalan je. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Asalkan profit, betul lah tu. Yang penting jangan emosi. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Market recap 26 Februari. Kita jumpa esok, insyaAllah. Kita recap hari ni, Jumaat macam mana, 27 hari bulan. Dan lepas tu kita mungkin akan jumpa minggu depan. Tengok cerita minggu depan macam mana. So thank you dah tonton. Kita jumpa esok insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul asma. Dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum. Jumpa esok. Bye bye. Thank you dah. Tengok. Dah tadi sama-sama. Wallahu a'lam.